Jom guys, kita try lampu daripada Wulkos model WK20S. Ini adalah set lampu untuk diving. Belah belakang tu aku dah gelapkan, jadi kau akan nampak cuma barang je. So let's go. Level 1, 2, 3 dan level 4. Semestinya curious kan, nak tahu level 1 ke level 2 tu macam mana. So guys, ini level 1. Ini level 1 adalah 60 lumen yang boleh bertahan 20 jam. Level 2 350 lumen 6 jam. Level 3 1000 lumen 2 jam. Dan level 4 2000 lumen 1 jam setengah. Tekan lama-lama dan dia akan mati. So lampu ni dia memanglah datangkan sekali dengan bateri. Aku akan buka untuk tunjukkan kepada korang. Bateri diberikan adalah rechargeable, saiz 18650 dengan kapasiti 3000 mAh. Nak charge dia akan bagi kaset untuk charging sekali, so tak ada masalah. Ini sesuai lah untuk mereka yang nak buat menyelam. Ulang suara aku ulang suara. Wulkos model WK20S. Ini adalah lampu untuk menyelam. Pendapat korang macam mana? Letakkan dekat ruangan komen.